Finally guys, Roti Boy dah ada roti yang ada aiskrim tu. So aku nak try, jom kita. Dia punya harga guys, Roti Boy ni RM5.50 je. Kak, Roti Boy yang ada aiskrim tu ada tak? Ada. Boleh? Nak satu je? Nak satu nak beri siapa? Dia ada apa Dia ada campur susu coklat. Saya nak susu lah. Susu satu. Guys, dia punya Roti Boy. Coklat campur. Alright. Okay, thank you. Alright. Biasa satu. Wah, tengok guys, Roti Boy yang ada aiskrim tu. Aku ambil yang susu je sebab okay guys, so ini dia Pocket Boy, Roti Boy yang ada aiskrim kat dalam. Roti dia panas-panas lagi. So nampak, dia letak aiskrim kat dalam. Aiskrim tu ada dua, coklat, vanilla ataupun korang boleh mix together, okay? So aku nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Roti Boy yang original dah memang sedap lah. Lepas bila ada aiskrim kat dalam tu, aiskrim vanilla dia bagi aku okey lah. Dia taklah sedap sangat, dia okey, aiskrim yang okey. Aiskrim biasa punya lah, vanilla. Dan aiskrim vanilla dia rasa macam kurang manis. Rasa dia very plain. Tapi makan, mungkin sebab manis atau datang daripada roti kot. Bagi aku kombinasi aiskrim vanilla yang tak manis sangat ni dengan roti Boy yang memang dah rasa manis ni, bagi aku is a good combination lah. Tapi harga dia RM5.50, bagi aku memang murah. So tak silap aku, roti apa? Pocket Boy ni ada dekat Roti Boy Chonga Alamanda je. Chonga lain tak ada lagi lah. So aku ini satu je. So kalau kau nak boleh datang dekat sini lah. Okay? So apa-apa pun, jom kita makan.